Kalau tanya pok kunyah Middle East yang Ena suka area Banting ni, Ena akan jawab yang ini. Dan kali ni Ena nak bawa family mentua Ena pula. Katanya ada menu senggedi yo. Wah, gedi tenan tu Ena. Kuliah apa gue? Lagi sekali, yuk mampir Syamna Banting yang bersebelahan dengan Foodbox Grocer Banting. Yes, panganan kali ni set besar yang sesuai nak kunyah beramai-ramai. Antaranya macam set nasi mandi dengan lamb shoulder ni. Oh ya, set ni korang kena book dahulu sebab nak empukkan daging tu berjam-jam tau. Kalau tak, daging kambing tu tak jadi lembut macam ni. Dalam set ni, korang akan dapat satu air jak, sos garlic, sop dan sos Arab ni. Kalau nak ada rasa pedas, sos garlic pedas ni pun ada. Lamb shoulder ni sangat memuaskan hati Ena dan portion pun sangat sesuai untuk 5 ke 6 mentega darah. Dan rasa nasi mandinya Ena tak nak komen banyak. Cukuplah tahu Ena dah banyak kali kunyah nang kini. Dan untuk anak-anak, korang boleh pilih tornado pizza ni. Saiz dia boleh tahan besar ya. Yang penting kenyang dan tak pedas sesuai untuk kanak-kanak. Topping dia ada makaroni, cheese, cendawan, capsicum dan meatball. Oh ya, set nasi tadi kalau korang tak boleh kunyah kambing, jangan risau. Option lain macam set family yang ini pun ada. Lauknya ada ikan dan seekor ayam roasted yang sudah dipotong 4. Lepas tu semua-semua ni kalau korang nak add on lauk-lauk lain secara loose pun boleh. Macam lamb shank ke, kambing ke, terpulanglah pada anak lemak korang. Alang-alang dah enjoy dengan family tu, jangan lupa kunyah dessert kat sini. So bagi korang nak cari pot kunyah untuk family besar korang, mampir je sini, okey? Lagi sure korang berpeluang bawa hadiah ni semua. Kalau dine in kat sini, kunyah RM27 atau lebih. Memang marem weh.